Barang apa bagi calon nanti lah. Okay. Respect sikit. You macam mana? You okay ke? Nampak? Orang duk kerja teruk-teruk dia buat apa? Tu orang kata bila buat kerja teruk-teruk nampak dia buat apa? Dia paling letih. Hai. Tak respect. Orang buat kerja dia tidur. Nampak? Letih. Oh, kesian dia. Kalau sekeliru semua ada 2, 21 semua paling tinggi pun. Dah. Wah, beg ni pas kat dah tutup ni. Emang tu Milo itu apa? Apa you nak makan apa? You beritahu kat saya you nak makan apa? Coklat. Pandai ya. Dia orang cakap dah tutup lagi beg kuning cek tengok. Mana? Tengok ada. Tak ada, beg kuning tak ada. Mana ada beg kuning? Macam habuk-habuk penting. Bukan sudah habis meh? Tak ada. Tak ada dah. Kan dia tipu I ke? Tak ada kan? Dah, okey. I janji dengan mereka. Nak sembang-sembang dengan mereka lepas mereka beli. Cukup kita sembang-sembang. Halo. Assalamualaikum. Apa? Mana pun dia betina dah. Pandai, rupanya dia pandai buat sales ah. I tak ngerti ah. Siapa belum follow account ni tolong follow dulu. Tak biasa kita buka dekat account ni dah. Agak salah. Thank you, makasih support. Thank you Nira support. Thank you Hans follow. Makasih Rizky follow. Makasih. Dia, I tak tahu macam mana you orang start lah. Cakap apa? Oh, I suruh dia orang follow account ni. Event dekat Johor. Nanti insyaAllah kita ada rezeki cari banyak duit. Kita boleh buka booth. Top 5 kali ranking. Kita buka. Johor. Kami pergi Johor. Sebab I ada cakap dengan dia, tapi itu kena ambil banyak-banyak modal. I cakap dengan dia, walaupun dia punya barang I pun installment tau. Sebab I memang nak bagi dia, tapi saya sekarang perlukan duit. Lepas tu I baru buat installment. Datang Johor. Ya, I cakap dengan dia, I nak buat buka cantik-cantik ya. Jual perfume macam tu tau. Sebab I suka tau. Tapi I penat sikit tau sebab pekerja van, I pun tak ada van, lori pun tak ada. Nanti nak pergi jauh-jauh, tak tahu nak takkan bawa motor pergi kan. Itu lah. Thank you follow. Dan kasih Izzah Fahri follow. Datang Johor Bel. Ya, insyaAllah kita memang akan pergi. Bel, you kalah Bel. You dalam 2 jam terus full. Panjai ya dia ni. Faham. Tak betul. Sekarang sebab itulah dia kata Dia buka berapa jam? tu tak body. Dia bosan dia keluar. Pakai lala. Lagilah tadi Penang pergi Johor berapa ringgit dah? Kenapa? Dia orang kata, I cakap kalau kita nak buka buku ke apa ke, I cakap tak boleh tunggu saya kumpul duit. Tak maulah Sebab dia orang apa cakap, I cakap buat barang nanti nak hantar pergi pun tak ada transport. Lepas tu dia orang cakap lala, I cakap gila. Dari sini pergi Johor, satu sini satu tempat ni. Ingat apa? Lagi jauh. Dia sungguh nak bagi Bel happy. Dia penat tengok saya penat. So dia buat I happy, semangat dia. Itulah kenapa I sayang dia sangat. Ada sebabnya. Acin tak ada lori.
Achin tak ada lori. Motor apa? Mak Kat? Apa? Tengok lah. Tu I sayang dia. I sayang dia. Lepas tu dia sayang I baru sayang dia. Ada sebab. Faham? I tak tahu macam-macam. Tak tahu. Kalau pasiak ni memang. Masuk. Dia rajin tapi dia kasar sikit. You tahan sikit. Yang kadang-kadang orang cakap I kasar apa ke? I cakap bukan. Masa sebab kita memang macam tu. Dia tak boleh kalah. I pun tak boleh kalah dekat orang, depan orang. Tapi masa I dan dia dua tak ada. Kita sembang elok-elok je. Faham? Macam Tom and Jerry lah. Faham? Sebab jenis I punya family, kita suka sembang apa masalah, communicate. Tapi dia bukan, dia simpan-simpan. Lepas tu I cakap dengan Ahmad. Dah dah apa? Happy lah dia. Happy lah, bos sayang. Bos sayang. Oi. Jangan ada pick up there lah. Kita tembok ke dia dah. Lepas dia tak tutup beg kuning tu? Tak ada dah. Phone baru. Jam baru. Nasi girlfriend tak baru lah. Tak boleh pergi dah sebab tak ada barang. Tak ada barang. Yes, pergi tu. Ada nanti cuma kita nak sangat rushing tak mau lah. Tak mau dah tak mau. I tak suka. Memang susah weh. Cukup. Hari ni Johor top 1. Itu saja I nak beritahu. Kita ada panggil tolong atas tu. Ni lo. Buah tu kotak Ahmad. Satu kotak tu memang pakai untuk barang elok je.